Ada banyak lagi episod dalam channel YouTube kami. Type Dino Trainers dan tekan butang subscribe. Kuang-kuang pejuang terhebat, tidak siap sedia, semangat juang makin membara. Wow, kuang-kuang siap sedia, lihatlah tupan naga, kebanggaan seorang perjuangan. Bersama wow, betulkan naga perang, hebat bersalong, tak pernah mengalah. Bersama wow, menderu dengan pantai, pasti percaya, kita pasti menang. Jom bertukar sedia untuk bertempur, tak sabar berjuang, sama-sama menempuh pengembaraan dengan yang terhebat. Untuk mengalukan cabaran baru, Richie beri T-Rex untuk terima kuasa baru. Awak T-Rex? Rupanya memang awak T-Rex. Seterusnya, Richie dan T-Rex akan sertai perlumbaan kereta yang tersohor dengan mengembangkan dimensi gasing. Peserta pula akan dinaik taraf sehingga menjadi haluan berputar yang sangat berkuasa. Tapi ada kumpulan raksasa jahat yang berniat untuk keluarkan banyak lagi raksasa dari dimensi mereka ke dunia nyata. Dapatkah Richie dan T-Rex menghalang raksasa jahat tersebut? Cepat lari! T-Rex jauh dari dia! Awak tak apa-apa! Hei T-Rex, awak ni dah gemuk ke? Sebab berat sangat. Penakut ke? Awak jangan nak halang saya sedut kuasa. Dino Gelembung, serang! Dimensi gasing, dibuka! Bahaya, Dino Gelembung! Tak guna, kita dah dikurung. Perlawanan gasing bakal bermula. Jadi kedua pihak diminta kembali ke keadaan asal. T-Rex, sekarang biar dirasakan kuasa sebenar kita. Baiklah T-Rex, sekarang bertukar. Isi semula. Sekarang bertukar. Api membara. Flaming T-Rex bergabung. Tahu tak, haiwan gasing awak tu bukannya lawan saya. Awak yakin ke? Flaming T-Rex, kita perhatikan dulu. Sekarang serang, Dino Gelembung! Boleh tahan juga kuat dia ni. Dino Gelembung, buat apa nak tunggu lagi? Bom Gelembung! Bertahan T-Rex! Sekarang ni barulah awak tahu kehebatannya yang sebenar.
Dah berjaya ke? Belum lagi. Sebab tenaga masih tak cukup lagi. Kilo. Jadi kena pergi kumpul lebih banyak tenaga. Elok. Sebab dengan cara tu sajalah untuk haiwan gasing ni jadi semakin kuat. Yang dah pembawa dino gelembung tu untuk mengumpul tenaga. Kenapa dia mula bertempur pula? Kan dah tahu dia tu memang tak boleh diharap. Cepat bawa Flying Mantis pergi kumpul tenaga. Baiklah. Kenapa dengan awak ni? Cepat pergi tangkap dia. Ya! Bagus, saya dah dapat tangkap. Saya dah pergi tangkap dia sekarang juga. Nanti kejap. Nanti kena bawa peranti jangkitan untuk ubahnya jadi haiwan jangkitan yang dengar cakap. Kenapa dia tak terbang lagi? Dino gelembung. Guna bom yang lebih kuat lagi. T-Rex! Tak guna. Jangan cemas. Bertenang. Ya, mesti ada jalannya. Dah tak guna dah. Sekarang tak akan boleh terlepas lagi. Wah! Saya ada idea. Dino gelembung. Teruskan menyerang. Sedia Flaming T-Rex. Letusan kuasa. Apa? Flaming T-Rex. Semarang api. Jangan takut. Flaming T-Rex, serang. Si? Pelik. Macam mana boleh bertukar jadi asal semula? Awak ni memang hebatlah, T-Rex. Wah! Sebenarnya awak ni siapa? Hei, awak jangan datang dekat. Ya. Huh? Muka saya ni menakutkan ke? Jangan lari! Huh? T-Rex, bangun! Bangunlah! Awak bertahanlah! Saya akan minta Lola rawat awak nanti. Agaknya mana perginya mantis tu ya? Nampaknya kena tangkap haiwan gasing lain untuk bawa dia balik. Hah? Ice Dragon!
Awaklah yang dicari. Sejuknya. Apa awak buat ni? Awak siapa? Apa awak buat pada Ice Dragon? Baik, serahkan saja haiwan gasing tu pada saya. Awak ingat awak boleh lari ke? Dalam episod seterusnya, T-Rex telah cedera. Richie segera membawanya ke klinik Gyrobeast Lola untuk dapat rawatan. Separuh jalan, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Penny yang mengatakan seseorang akan menangkap Gyrobeast-nya. Jadi, mereka pun membawanya ke klinik. Bila mereka fikir selamat, mereka tidak menyedari bahawa orang yang menangkap binatang gyro itu telah ikut mereka senyap-senyap. Tonton episod seterusnya, Gyrobeast Healer. Ada banyak lagi episod dalam channel YouTube kami. Type Dino Trainers dan tekan butang subscribe.